Adakah ini pengakhiran bagi diriku? Mujurlah muncul seorang Wira yang sudah lama ku nanti. Woi! Korang apa hal? Tapi hari ni I busy. And sebab aku terlupakan hari ni is a Saturday. So I ada banyak kerja lah yang I kena buat. Selain daripada menjadi seorang penulis, aku memang suka sangat mengajar mereka budak-budak macam ni kelas creative writing. Mia dah tak masuk campur. Mia just tolong arrangekan Mama jumpa dengan Kak Iza. Okay? Okey, boleh. Mama yakin abang akan dengar cakap dia kan? Dialah jodoh aku. Lagipun kita dah 3 bulan kenal. Wow, hebat. Over my freaking dead body. Iza? Daniel, hello. Yes, my love. Is it because... Because I love you. Are you okay? Of course.